Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Perkongsian ni adalah berkaitan dengan divergence. Saya dah buat perkongsian ni pada tahun 2022, kalau tak silap saya lah 3 tahun lepas. Okay, saya ada mention kat sini, divergence ni maksudnya harga yang bertentangan dengan pergerakan indikator. So saya dah buat dua contoh kalau tak silap lah untuk divergence ni. Okay, so boleh refer dekat saya punya tajuk divergence, cara lukis fungsi jenis menarik untuk dikenal pasti trend. Okay, so hari ini pada kali ini video ni saya nak tunjuk contoh dekat Amazon di mana divergence punya fungsi ni saya dah backtest untuk beberapa stok di 1 hour time frame, 30 minutes time frame dan yang ini daily time frame. So saya akan tunjuk kat sini apakah dia punya result lah. Saya rasa saya sempat buat 5 kali test lah untuk Amazon daily time frame ni, dan saya percaya untuk divergence punya TA, technical analysis ataupun setup yang kita ajar ni, siapa yang pandai lukis, so dia boleh buat lah. Siapa yang tak pandai lukis tak boleh nak trade menggunakan divergence. Sebab divergence ni kita kena tally kan antara chart dia punya trend line ni dengan indikator punya trend line ni. So siapa yang pandai boleh. Pandai lukis boleh, tak pandai lukis memang totally tak boleh. Okay, saya nak tunjuk Amazon tahun 2018 ni, November. Tengok dia sebenarnya support ke support ni, support semakin menurun, tetapi dekat RSI dia punya support ni semakin menaik. Maksudnya dia punya momentum untuk terus menerus turun tidak ada. Momentum dia adalah semakin lemah kat sini, so dia akan menaik, dijangka naik dekat area sini. So apabila kita dapat signal macam ni, so kita boleh trade divergence untuk Amazon lah. So kita lagi bagus kalau kita ada satu signal kat sini, sama ada bullish engulfing ke ataupun doji ke, menggunakan candlestick. Tapi saya buat backtest, saya tidak menggunakan candlestick. Saya hanya menggunakan trend line dan juga indikator. Okay, ni yang pertama. Yang kedua, okay, saya scroll ke bawah ni. Saya dah tandakan yang simple. Okay, ni. Yang ni tengok pada tahun 2022 Mei. Okay, tengok tu, dia punya support makin menurun, tetapi indikator mention kat sini semakin menaik. Maksudnya dia bertentangan dengan trend line ni. Trend line ni menurun, trend line ni menaik. So apabila melihat dua line yang bercanggah macam ni, nampak kat sini pula ada satu doji cantik. Doji dan juga bullish engulfing. Ini memang cantik. Sebab tu kita boleh buat buy call. Call kat sini Okay. Seterusnya kat sini, tahun 2022 Oktober. Ni menurun, ini menaik. Walaupun naik sikit macam ni, tapi kita tetap boleh juga buat dan consider dia sebagai divergence. Nampak tak? Even though kat sini dia adalah bearish engulfing, bearish, dia turun, tapi apabila dia membuat satu divergence, menurun dan menaik kat sini, dan kita boleh orang kata menggunakan divergence punya setup untuk kita boleh buy. Ni daily time frame lah untuk swing. Swing ni untuk jangka masa panjang. Okay, ni dia menurun tapi ni naik. Ini yang sebab ni untuk buy call saja. Untuk buy put, untuk ke bawah semua, kalau you all dah mahir dengan ni, then you boleh buat untuk buy put. Ini kita panggil buy call lah. Untuk chart naik, chart turun tu saya tak buat kat sini lah. Sebab saya nak memudahkan, nak memahamkan siapa yang tonton YouTube ni, dan dia boleh faham lah. Nampak kat sini dia bullish engulfing. So dia menggunakan setup RSI dan juga candlestick. Ni lagi padu lah. Memang berkeyakinan untuk kita terus beli. Kalau daily ni biasanya kita akan buat 30 hingga 60 hari punya duration. Siapa yang trade option ke,
Siapa yang trade mother stock pun boleh untuk jangka masa yang panjang lah. Nampak tu? Dia bercanggah, bertentangan Okey, lagi letak lagi yang saya dah buat. Contoh, ni kot. Ni April. Ni mungkin yang terakhir lah Okey, ini pun sama. Dia support semakin menurun. Tetapi indikator marking kat sini semakin naik. Nampak tu? Kalau you halakan you punya cursor tu, nampak tak tu? Support dia semakin naik. Maksudnya dia punya kekuatan untuk turun tu dah tak ada. So dia ada possibility untuk dia naik. Okay. So kena train belajar buat dia punya lukisan. And then insyaAllah kita boleh faham lah. Untuk mana-mana time frame pun boleh. Janji kita tahu kat mana dia punya lukisan dia. Satu saja indikator, tak perlu subscribe pun TradingView ni. Cukup sekadar satu indikator pun kita dah bertrade menggunakan setup divergence. Okay, selamat mencuba. Okay, Assalamualaikum, bye-bye.